Okey, jalan-jalan Palatau kini bermula untuk episod yang ke-17. Seawal jam 6 pagi, aku dah keluar daripada rumah untuk ke Stadium Nurul Makmur, parking kereta kat sana untuk bergerak menuju ke Manjung bagi perlawanan kuarter final pertama Piala Malaysia Seri Pahang FC menentang Perak. Pukul 6 pagi dah macam pergi kerja nak hantar anak sekolah. Dengan suasana yang sangat sejuk, kita nak gerak ke Manjung. Let's go guys. Perak Manjung. Adegan yang tak boleh ditiru. Jangan tiru adegan ini. Jangan kecewa sangat tak? Tak apa. Ada nama rally tadi. Hello. Berapa jam lah? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9 jam. Parah weh, parah. Ni pinggang ni apa dah petal ni. Berapa skill tidur? Ha? Berapa skill tidur? Sikit tidur je ni. Belakang no. Perut tu cover sikit. Wajar lah, wajar. Akhirnya tepat jam 5 petang kami sampai ke hotel di Lumut. Memang tak boleh dikikir di akal. 7 pagi, 5 petang. Wow. Baru sampai pukul 5 daripada pukul 7 tadi sampai ke hotel pukul 5 dan siap-siap untuk turun training. Wow, wonderful. Apa kalau dulu training untuk renggang badannya, dulu siap main bola beracun lagi kalau main kat sini. Pernah sekali dulu masa tu coach Dola Saleh. Dia tengok muka semua sober kan, kita main bola beracun dah lah. Janji berlari berpeluh itu je kan. Untuk hari ni, jom kita tengok. Kita sampai kat padang training ni jam 6 suku petang. Lebih kurang lah 6 suku 6 setengah kan. Tapi niat kan nak ambil udara, ambil bau-bau rumput je, bau-bau tanah. Tapi rupanya pakai kasut, main tenang bola, buat set piece. Gila. Gila weh, gila. Alhamdulillah, dapat baring. Ya Allah, ya Tuhanku, bestnya. Okey, Assalamualaikum semua kepada peminat-peminat Palatau Jalan-Jalan episod yang ke-17 di Manjung kali ini. Perjalanan skuad Seri Pahang bermula jam 7 pagi tadi. Okey, 7 pagi dengan menaiki bas mula di Kuantan di Stadium Nurul Makmur dan tiba di Manjung pada jam 5 petang. Lebih kurang 10 jam perjalanan weh. Ibarat setiap perhentian berhenti weh. Memang gila lah. Dan bila sampai je 5.20 diminta untuk berada dalam bas untuk pergi ke padang training. Weh, 10 jam dalam bas pergi padang pula. Tapi tak apalah, mungkin nak pergi jogging-jogging macam tu je kan.
Perjalanan ke Padang pula pukul 5.20 tadi sampai Padang pukul 6 suku. 6 suku dengan sesatnya pula, dengan jamnya lagi. 6 suku, 6.30 start training. Bukan training biasa-biasa ni. Siap buat CP dan semua segalanya lah. Tengok kesungguhan pasukan Seri Pahang untuk mengecapi piala menjulang Piala Malaysia 2024-2025. Gila-gila lah kalau tak menang, tak tahulah kan. Tapi memang dahsyat lah penangan daripada Coach Fandi Ahmad untuk anak buahnya pasukan Seri Pahang FC. Okey. So episod ke-17 telah bermula di Manjung. Adakah penyokong Seri Pahang berada di Manjung dan penyokong Perak juga? Kita akan buka teka bola, teka gol untuk episod yang ke-17. Episod ke-16 kita ada 2 pemenang. Okey. Dan kita cari lagi pemenang untuk episod ke-17. Siapakah yang akan layak ke perlawanan seterusnya? Perlawanan separuh akhir yang akan menanti mereka adalah Kuching City ataupun Sabah. Kedua-duanya kena naik ke Batam Kembang. Tapi inilah kita nak berceritakan tentang Paratau Jalan-Jalan kali ni. Aku tak tahulah kan. Ada setengah coach ataupun setengah orang mengatakan duduk dalam bas boleh berehat. Tak weh. Tak boleh berehat mana pun. Kalau dengan keadaan jalan, dengan keadaan... Tak tahulah kalau korang rasa boleh berehat dalam bas. Korang sendiri jawab dekat ruangan komen. Dalam bas korang boleh rehat ke tidak? Tapi kalau dah perjalanan memakan masa sampai 10 jam, aku tak rasa mereka dapat berehat. Malah aku sendiri pun terasa letih. Tu yang kata tadi, dapat katil tu, ya Allah seronoknya. Okey. Untuk hari ni, hari pertama di Manjung. Selesai training pukul 7.30 tadi, balik ke hotel macam biasa, makan dan kita berehat serehat-rehatnya. Dan esok pagi seperti biasa kita akan morning walk. Dan cerita sebenar Paratau Jalan-Jalan akan bermula pada jam 6.30 petang esok. Di mana perjalanan pertemuan di antara Perak dan Pahang bermula jam 8.30 malam. So Pahang akan gerak ke stadion dalam pukul 6, 6.30 itulah. Okay. Bermulanya dengan kesungguhan Paratau episod ke-17. Apa yang akan berlaku? Drama apa yang akan kita saksikan? Sama-sama kita nantikan. Teruskan menyokong pasukan kesayangan anda. Tak kira lah Perak ke, Pahang ke, apa ke. Yang penting Selangor dah kalah dengan Pahang. Hey, tak boleh move on lagi. Tapi tak, saja je. Orang Selangor jangan marah. Aku tahu korang nak tumpukan kepada SEL 2 tu kan. Aku tak nak Piala Malaysia ni kan. Belum Malaysia bukan ada apa pun. Sebab itulah firasat Paletau mengatakan Pahang akan pergi final menentang JDT dan Pahang menang di perlawanan final itu dengan 1-0. Oh, nampak tak? Positif tak? Gila-gila positif Paletau kali ni. Alright, jumpa pagi esok di morning walk. Paletau nak berehat, tidur dahulu. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Manjung. Suasana hotel penginapan kami di Manjung. Hai, sedapnya cuaca. Mendung je. Tapi janganlah mendung-mendung tu sampai nak hujan pula kan. Nanti kan kena tunda perlawanan. Memang seronok, perak kena tanggung. Tapi perjalanan 10 jam nak ke Manjung, nak ditunda, nak datang balik. Ui, pedih weh. Pedih. Okey, pagi ni macam biasa, morning walk at Manjung. Tada! Paletau Jalan-Jalan episod yang ke-17 sedar dah sampai ke Stadium Majlis Perbandaran Manjung untuk perlawanan suku akhir Piala Malaysia antara Perak menantang Seri Pahang pada malam ini 8.30 malam. Pasukan mana yang akan membawa bekalan selesa ke Stadium Majlis Perbandaran Temeloh pada 22 hari bulan nanti? Dah tak ada gol di tempat lawan, yang ada hanya agregat. Okey. Tapi satu lagi yang tertarik dengan Paletau tentang stadium ni, tak perlu pun stadium yang besar-besar. Cukup kapasiti stadium macam ni. Sebab kalau besar-besar pun bukan ada penyokong pun yang nak datang ramai nak penuhkan stadium. Betul tak? Jadi untuk stadium dalam Liga Malaysia ni cukup sekadar 15,000, 18,000 ataupun 20,000 ke bawah lah kan. Okay? Tapi untuk edisi kali ni,
Pelatau nak bawakan korang kepada insan yang sememangnya paling penting dalam mana-mana pasukan bola sepak. Tak kira lah pasukan mana sekalipun. Sebab kalau tak ada diorang ni, game tak boleh jalan. Tak ada diorang ni, pemain tak boleh main bola. Sebab kalau tak ada coach pun, diorang boleh main bola lagi. Tapi kalau diorang ni tak ada, tak boleh. Siapa diorang? Jom Pelatau nak bawa korang. Siapa sebenarnya orang yang paling penting dalam bola sepak? Haha. Okey, macam mana yang aku cakap tadi, kalau tanpa diorang ni, tim bola sepak tak boleh beraksi. Tak ada coach, boleh lagi training, boleh lagi main bola. Tapi kalau tak ada diorang ni, tak dapat main bola lah budak-budak ni. Sebab bendanya, sebabnya segala keperluan, segala kelengkapan, diorang ni yang bertanggungjawab. Kalau hilang pun padai muka, diorang pun yang bertanggungjawab. Sebab itulah dressing room ni, kalau diorang dah setting, mampu dah dapat kunci. Memang diorang tak baginya kepada geng-geng HB. Hai, kau pandai lah scouting dengan Kit-Man, si Pahal FC ni. Sebab gila, barang dalam ni beribu-ribu ringgit tau. Puluh-ribu tau. Kasut Aziz saja dah 5,000. Yang main. Hebatnya diorang ni, sampai tahap stalking pun, dia boleh tahu siapa punya. Padahal kat stalking tu, teknya ada pun nombor. Contoh kan, kalau aku ambil kan, Ahmad ni. Stalking. Mana ada nombor? Mana ada nama ke apa ke? Tapi tahu, ni Sean punya. Macam tu. Apatah lagi tentang kasut, jangan banyak-banyak kasut ni. Diorang dapat tahu. Slipper, towel, semua diorang tahu. Sebab itulah, kalau diorang yang susun, jangan ada orang lain yang ganggu. Nanti pening kepala. Elok-elok saiz luar M, tukar jadi SL. Jadi inilah dia suasananya apabila geng-geng Kit-Man ni buat kerja. So diorang ni, bukannya orang kata, nak cakap orang kaji kau ajar sangat tapi hargailah diorang ni. Naikkan gaji diorang. Lagi diorang ni bukan besar mana pun, tapi padahal kerja diorang gila-gila tu. Nampak tu. Susun. Susun lawa. Lawa. Ni kapten. Tapi diorang cerita MFS sekarang, dia suruh tulis C ataupun K. Macam-macam MFS. Benda-benda ni kau nak bercara sangat. Benda yang sepatutnya korang cara, tak nak cara. Itu tambahan je lah. Tapi untuk edisi kali ni, Pelatau Jalan-Jalan nak perkenalkan apa tugas Kit-Man ni sebenarnya. Bukan untuk faham je, semua sama je macam ni. Hargailah dia orang. Yang anda jalan. Jauh. Patut. Okey, untuk keadaan padang pada perlawanan pada malam ini, kelihatannya cantik. Cuma dia sama macam stadium Temeloh. Dalam dia sejuk. Dalam dia basah. So bila dia pijak-pijak ni, lembut lah, padang lembut. Cuma kita harapkan cuaca hari ni panas, tentu yang berpeluh ni. Cuma ada mendung juga. Kita harapkan cuaca ni berkekalan sehinggalah ke perlawanan pada malam ini. Kita tak naklah tunda-tundanya. Perak ni berapa banyak dah rekod untuk menunda. Cakap korang. Faham pun dah ada satu tunda satu game kan. Jadi terimalah hakikatnya. Satu-satunya ni untuk pihak-pihak stadium lah. Padang padang kena cantik, kena lawa, kena TikTok. Tapi yang paling penting, kalau tadi kita cerita tentang Kit-Man paling penting, peparitan stadium pun paling penting tau. Bila air bertakung, bagilah dia cepat turun. Peparitan lah kan. Okay. So itu aku tak pandai lah kan. Nanti kita tanyalah orang-orang yang pakar tentang padang ni. Kita tanyalah dia orang dan minta buah pandangan untuk dia orang. Tapi apa pun, itu saya masukkan. Tak semestinya kita nampak pentingkan padang, rumput je lawa. Tapi peparitan tak baiki. Longkang tak dibersihkan. Longkang tak dibesarkan. Sama juga hujan. Air bertakung. Sebab kita duduk kat Malaysia kot. Bulan-bulan sekarang ni memang bulan-bulan hujan. Bulan-bulan banjir kan. Kenalah fikirkan ke arah kemajuan bola sepak kita, ke arah liga kita yang lebih baik. Tak payahlah main tunda. Susah pun main tunda. Nak tanggung pula pasukan tu. Kalau macam JDT sedap lah. Dia semua ada. Dia semua kaya semua sebagainya. Mudah. Petik je. Main tempat aku kata. Dah settle masalah dia orang kan. Boleh menang ni. Boleh pergi final ni. Untuk Pahang ni. Tengok gayanya. Sebab Pahang ni kalau time cup ni dia lain sikit. Okay, baik kita jumpa pada malam nanti.
untuk Palatau Jalan episod ke-17. Kita cari siapa teka gol yang betul bagi bagi episod yang ke-17. Okey, inilah dugaan sebagai seorang penyokong. So kalau kau player-player tak hargai penyokong, pasal van dia orang rosak tu, dah terpaksa dia orang menapak dekat negeri Perak ni. Lepas tu kena duduk pula kat surau. Okey. Nasib baik menang. Nasib baik menang. 22. JDT tak apa, santai je. Itu home kita. Ibaratnya JDT tu training untuk 22. Training untuk 22. So apa ucapan kau untuk player-player? Next game home Perak lawan Perak, main betul-betul lagi. Bila kena provo tu biasalah. Player jangan terlampau agresif. Layan je. Hilang suara Hilang suara Hilang suara. Okay. So hati lah, good lah, apa-apa kontak lah. Okay. Thank you Pahang. Say hey, thank you Allah, thank you Allah. 1-0 berpihak kepada Seri Pahang FC. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sebab Palatau Jalan-Jalan kali ini tak sempat nak mencari fan untuk teka bola bagi kontes Palatau Jalan-Jalan episod yang ke-17. Yalah, sekarang ni kau dah tahu kan, yang perlawanan dan pertemuan antara Pahang bertemu JDT akan bermain di SSI. Sebab apa? Bukan dalam episod yang ke-17. Tunggu untuk episod yang ke-18. Di mana episod yang ke-17 ini kita nak menceritakan perlawanan antara Perak menentang Seri Pahang yang berlangsung dengan begitu baik sekali. Walaupun hujan turun, mula renyai-renyai turun, membuatkan padang sedang Manjung ni dia sama macam Temeluk. Nampak atas lawa, tapi bila pijak berair. Dia basah dalam kan. Tapi not bad lah. Permainan lancar, tak ada apa-apa yang boleh memberhentikan perlawanan, cuma diberhentikan dengan VAR lah. Apa-apa pun, mutu pengadilan masih menjadi tanda tanya. Bukan aku nak ceritakan tentang Zarifai yang menyiku pemain Perak. Tak, dia betul-betul siku. Kau tengok balik lah. Memang betul-betul siku dia. Tapi kita nak menceritakan banyak lagi. Ada accident yang melibatkan daripada keputusan pengadil yang kurang memberansangkan lah. Daripada linesman, sepatutnya bola tu bola out, dia kata bola tu bola free kick, bola foul dan sebagainya. Dah bila-bila. Itulah Liga Malaysia ni tak habis dengan masalah gaji, tak habis dengan masalah pengadil. Walaupun VAR dah ada. Sebab cerita pasal VAR ni, walaupun VAR tu ada, tetap keputusan di tangan pengadil yang mengadili di tengah-tengah. Okey, kita cerita tentang perlawanan pada hari ini. Perlawanan pada hari ini sama macam perlawanan menentang Selangor. Ini dah menjadi kebiasaan kepada Coach Fandi Ahmad. Bila strategi ataupun taktikal yang digunakan satu-satu perlawanan berjaya dan dia akan kekalkan. Dia sedar tak yang orang dah mula baca apa yang dia cuba lakukan? Dia sedar tak? Cuma hari ni agak lewat juga dalam pertukaran. Cuma pertukaran itu betul. Di mana dia masukkan Azam, lepas tu dia tambah dengan Pali, dikeluarkan Manu untuk menguatkan bahagian pertahanan. Cuma sebab Manu ni bagi bayang habis lah sepatutnya. Rehatkan Mekola ataupun rehatkan Kepah sebab nak lawan JDT pula. Manu tak boleh lawan JDT, jadi habis je lah dia main sampai habis sepatutnya kan. Tapi tak apalah, 1-0 kita menang, betul je menang. Cuma keputusan tu tidak orang kata tak kuat lah untuk dibawa bekalan ke Stadium Madis Bandaran Temeluk pada 22 hari bulan nanti. Apapun, carikan kemenangan je dah. Kalau macam tu, cari kemenangan sahaja. Dah tak boleh lah nak seri ke apa ke, cari kemenangan. Alright, baik. Man of the match pada hari ini, aku letak Adam Nur Azli. Bercerita tentang Adam Nur Azli ni, dah boleh dah
senaraikan Adam Nur Azli ni sebagai pemain kebangsaan. Walaupun usia dia agak dah meningkat, tapi dia masih lagi boleh bermain. Kau tengoklah Adam Nur Azli main hari ni macam mana. Gila-gila weh. Habis sana dia slide sini, dia block sana, dia block sini, dia intercept sana, dia intercept sini. Wow. Cuma sayanglah untuk Zarifan. Tak apalah. Mungkin ada sebabnya kenapa benda tu berlaku yang kita tak tahu. Cuma kita teruskan bagi sokongan, bagikan kepercayaan kepada pemain-pemain kesayangan anda. Ada satu cerita yang aku nak kongsi dengan korang. Ini dalam bas tadi masa balik. Kalau kita tanya Kepah dia jawab ada bau Bukit Jalil. Sama dengan Adam Nur Azli. Dia pun cakap ada bau stadium Bukit Jalil. Aku tanya dia, Adam, kenapa kau keluar ayat macam tu? Dalam ilustrasi, dalam dunia bola sepak ni, pemain-pemain ni dia macam ada satu insting. Dia mengatakan kalau dia kata ada bau padang Bukit Jalil tu, maka ke final lah. Macam tu lah kan. Tapi harapkan apa yang dibau tu menjadi direalisasikan. Terima kasih kepada penyokong-penyokong yang datang. Tapi tak ramai lah. 2,000 lebih je. Come on lah. Ni quarter final kot Piala Malaysia. Memanglah Piala Malaysia ni tak bawa ke mana. Tapi angkat piala juga kan. Dan ada final. Tapi kalau dah quarter final 2,000 je. Kecewa lah. Jadi 22 hari bulan nanti tolong penyokong Pahang, penyokong Perak, kita banjiri, kita datang ramai-ramai ke Stadium Majlis Perbandaran Temerloh untuk kita memberi sokongan kepada pemain-pemain kesayangan kita, kepada pasukan kesayangan kita. Please lah. Tanpa korang, siapalah pemain-pemain tu. Tanpa korang, apa maknanya Liga Malaysia ni? Memang Liga kita ni drama dah lepas drama. Lepas tu boleh buat mempersusahkan hati pula kan. Tapi kemeriahan tu akan lagi suram kalau korang tak hadir ke stadium. Tapi datanglah dengan pakai jersey pasukan pilihan korang. Janganlah pakai baju MU, Chelsea ke Arsenal ke. Please lah. Jadi pada tahu jalan-jalan episod ke-17 akan tamat di sini. Ceritanya kenapa main kat JDT bukan di episod ke-17, tapi kita nantikan di episod ke-18. Minta maaf kalau kali ni tak ada apa sangat konten menarik. Cuma yang menarik yang saya nak nak tunjukkan adalah fungsi kickman tu. Okey. Betapa pentingnya seorang kickman ni, dan itulah hargailah jasa-jasa kickman. Tidak kira lah pasukan mana mereka berada. Pada anda yang belum lagi subscribe Uncle Bayu Go di YouTube, tolong subscribe. Pada anda yang masih belum lagi follow Uncle Bayu Go di TikTok, please follow. Tinggalkan komen, tinggalkan apa sahaja yang korang nak suruh Palatau buat. Like, share dan teruskan support Uncle Bayu Go Palatau Jalan-Jalan episod